فليتفضل إلى شيخنا أستاذ أزهر إدروس ليلقي بعض الكلمات، فليتفضل مشكورا. تكبير تكبير تكبير. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, yang sangat kita semua kasihi, Al-Fadil Al-Allamah Syekh Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala, yang berada di depan kita, seorang ulama yang sangat terkenal. Seterusnya rombongan beliau, Jawatan Kuasa Penganjur Muslimin Muslimat, hadirin hadirat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah Ta'ala dapat kita berkumpul pada malam ini. Mudah-mudahan mengundang rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalnya program kuliah Maghrib saya seorang je, tapi berkat niat kita semua yang ikhlas, Allah hantar kepada kita tetamu yang sangat istimewa, seorang alim besar yang kita tak sangka-sangka dapat lihat depan mata kepala kita, Fadilatul Syekh. Saya pun nak cakap pun jadi segang dah. Sebab Syekh Ali As-Sabuni ini juga secara langsung sebenarnya adalah guru saya, kerana sudah 20 tahun saya menggunakan kitab karangan beliau sebagai sebahagian daripada maklumat penting dalam majlis-majlis ilmu, iaitu kitab Tafsir As-Sabuni dan kitab Rawa'iul Bayan Ayatul Ahkam As-Sabuni. Kitab itu saya miliki 20 tahun lepas. Dibeli di Mekah sebagai rujukan. Satu kitab yang ada sebut i'rab sikit. Saya seronok sangat kitab tafsir yang ada i'rab, ada balaghah. Kemudian kitab Rawa'iul Bayan, saya banyak mengajar buat panduan untuk hukum-hukum hijab, hukum-hukum tentang taswir dan jihad dan seumpamanya. Jadi biasa kita duduk beleber pun berasa segang nak beleber hari ni. Baik. Allahu Rabbi. Baik. Dalam suatu hadis Nabi SAW yang diceritakan, disampaikan kepada kita oleh seorang sahabat yang namanya Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an. Katanya satu hari seorang Arab Badui. Arab Badui ni Arab ulu, Arab kampung. Dia datang, dia jumpa dengan majlis Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu lil maghnam war-rajulu yuqatilu liyuzkar war-rajulu yuqatilu. Yang ketiga ini saya lupa hadisnya. Yang ketiga wallazi war-rajulu yuqatilu liyuzkar yang pertama, yang ketiga itu supaya diikut, disebut, liyusamma au kama qala. Maka kata Rasulullah, wallazi yuqatilu fi sabilillah wa huwa wallazi yuqatilu litakuna kalimatullahi al-ulia wa huwa fi sabilillah. Jadi kenaling hari ni Tok Syekh ada sebelah. Siapa tak ingat hadis lagi ni. Baik. Yang pertama ditanya warajulul
yuqatilu lil maghnam. Yang kedua, warajulu yuqatilu yuskar. Yang ketiga, warajulu yuqatilu liyura makanuh. Yang pertama dia kata, ya Rasulullah, seorang yang berjuang kerana dapat harta rampasan. Yang kedua, seorang tu dia berjuang supaya orang sebut hebat dia berjuang. Dan yang ketiga, dia berjuang supaya orang tengok kedudukan dia atau pangkat dia, kepimpinan dia. Maka paman fisabilillah, siapa yang sebenarnya duduk pada jalan Allah? Maka jawab Rasulullah SAW, siapa yang berjuang kerana nak meninggikan agama Allah, dialah yang berada pada jalan Allah. Maka siapa berada pada jalan Allah, maka tiada lagi balasan di akhirat nanti melainkan syurga al-jannah. 3 perkara Nabi sebut di sini. Yang pertama, kerana harta. Yang kedua, hebat nama orang sebut, berani kelah kamu, nama, pangkat. Yang ketiga, kedudukan. Inilah musuh-musuh kita yang selalu menghalang, yang duduk depan, menyebabkan walaupun kita orang tengok orang semayang, orang haji, orang zakat, orang berjuang dan sebagainya, tetapi tak sapa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, harta. Harta ni Allah beri kepada kita untuk mudahkan kita. Ada harta senang, boleh buat rumah, tak duduk rumah orang. Ada harta senang, ada kenderaan, tak sewa, tak pinjam, tunggu bah. Nah, mudah. Tiba-tiba harta ni telah menjadi satu hijab yang mendindingkan kita daripada Allah. Asalnya kerana Allah tu dah bertukar kerana harta, kerana maghnam. Na'udzubillahi min zalik. Jadi tujuan kita nak cerita ni supaya kita ambil iktibar. Dalam perjuangan kita, malam ini ke, bila ke, lepas-lepas ke, kalau ada lah, kalau kerana harta, maka kita istighfar banyak-banyak. Balik semula kepada tujuan asal, litakuna kalimatullah biya ulia. Biar tinggi. Sebab lelah saja kita. Tempat kita balik kat gis, 2 saja. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'id. Satu ke syurga, satu ke neraka. Jadi kalau tak boleh masuk syurga, tak boleh masuk neraka, tak ada. Dia tak syurga, neraka. Tak neraka, syurga. Nak lari tak boleh. Sebab depan tu saja jalan. Kalau kita sekarang ada roadblock, kita boleh lari. Tengok, ada roadblock atas flyover, dia masuk ke bawah. Ada roadblock ke bawah, bahang kot flyover. Flyover ada roadblock, bawah pun ada roadblock. Kita berhenti situ. Boleh mari tanya gua ni, tak ada rotek? Tak tengok pemandangan lawa. Tapi di akhirat, wa in minkum illa wariduha, tidak ada seorang daripada kamu melainkan kena lalu. Kena lalu ikut siratil mustaqim. Ikut sirat. Jadi biarlah kita macam Syekh kata, kita duduk dalam mustaqim, dalam jalan yang benar, dulu, kini dan selamanya. Walaupun kita tak boleh lari, kena lalu ikut sirat, tetapi kita lalu sebagai hamba Allah. Jangan kita lalu ikut sirat dalam keadaan Allah tidak anggap kita sebagai hamba Allah. Na'udzubillahi min zalik. Harta yang banyak merosakkan kita. Sepatutnya dia jadi molek ke kita, tapi kita jadi rosak sebab harta. Kita tengok anak bunuh ayah, harta. Ayah bunuh anak, harta. Siapa samang bini, bini samang laki, laki samang bini, harta. Masa nikah janganlah bersanding. Dengan palmoina, dengan renji harimau, dengan pukul kopang, tak cukup kopang, ambil gendang pulak katok. Susung saja maknanya hantarang-hantarang. Sampai 20 orang letak dalam dulang. Pengantin pulak gaung ada ekor, 14 orang budak tadika pegang ekor.
Tengok pada kahwin lagu tu, ya Allah, kekal dunia akhirat. Dok-dang 2 tahun bercerai-berai. Keluar surat khabar. Suami nak bayar isteri 1 juta, isteri tak mau nak 3 juta. Masing-masing lantik lawyer, lantik peguam. Berebut harta. Orang hak dapat harta je kita tengok, hak dapat dah harta. Kita tak dapat lagi ni, kita dapat sikit baru. Tu hak peringkat Tan Sri apa semua tu, korporat yang banyak harta. Kereta saja 13 buah, yang murah sekali BMW 7 Series. Tu pun untuk bibik pakai pergi pasar. Hak dia sendiri pakai wallahu a'lam, hak bibik pakai 900,000 dah. Ke mana dia sekarang? Tinggal 2 batang Nissan. Orang kata mana kubur Tan Sri tu? 2 batang Nissan sama dengan kubur Tok Bila. Sama dengan kubur Postman 2 batang. Sama dengan kubur JKK. Dah awak ni ada harta 28 bilion. Tersenarai 10 orang yang terkaya dalam Malaysia. Takkan batu Nissan 2. Nak kurang-kurang 25,000 batang. Ataupun 40 batang. Orang tanya, gua ni Nissan banyak apa 40? Dia 10 terkaya di Malaysia. Mana Sabah? Dok 2 juga. Berapa sebatang? RM35 batang. Nampak? Itu harta. Yang telah dapat, tak boleh bawa. Sekalipun dia hamba soleh, orang yang dekat dengan Allah, banyak mana pun harta, dia tak boleh bawa. Apatah lagi kalau dia jauh daripada Allah. Sama juga harta dunia, tak boleh bawa. Tu yang telah dapat. Yang tersenarai harta ratus juta dalam bank. Nah, tak boleh bawa. Bila mati, ditelanjangkan oleh tukang mandi mayat. Nah, walaupun hebatmu, masih hidup ketua polis negara, ketua polis negeri, tokat bucelah ni. Orang tengok tokat, konstable tengok tokat, berok cair dah tengok tokat tu. Takut pasal pakaknya besar. Tetapi bila mati, tak ada bawa apa-apa pun. Hebat lagu mana raja sekalipun meninggalkan istana yang harga berjuta-juta. Sebab tu di Syria sekarang, dia sanggup nak mempertahankan harta dunia, bunuh sesama manusia. Padahal dia akan berhadapan dengan mahkamah Rabbul Jalil. Bunuh seorang Islam saja neraka tempatnya. Apatah kalau bunuh sampai 200,000 orang umat Islam. Budak-budak kecil ditembak macam ayam. Ni berat manusia. Kenapa? Nak mempertahankan kuasa. Dengan kuasa itu dia mengauk kekayaan bumi Syria untuk anak beranak dia. Kita kata dah mana perang sama Islam ni, apa benda lah Syria perang sama Islam. Tak ada kerja lain ke? Tu orang bodoh cakap. Duduk diam, jangan cakap. Kata apa mudah cakap? Tak boleh kalau aku cakap bodoh lalu. Tapi bila ada orang ambil harta dia, orang kacau anak dia, dia marah. Dia tengok orang Syria berperang, dia marah. Jadi pelik juga. Kalau orang ambil harta mu marah, orang baru jetik telinga anak mu marah dah, kenapa mu tak marah? Anak-anak orang Syria ditembak oleh kerajaan yang zalim. Bermakna mu tak ada hati perut ke? Makna wajib apabila dizalimi, bangun untuk menegakkan kebenaran dan menumpaskan kezaliman. Sebab itulah perjuangan di Syria sekarang untuk kerana menunaikan perintah Allah. Jangan duduk saja. Kerana kita ada kewajipan. Kewajipan solat, kewajipan puasa, kewajipan haji, zakat dan kewajipan berperang untuk mempertahankan bumi para nabi daripada dizalimkan sebegitu rupa. Mereka berperang wajib. Siapa tak berperang, mereka berdosa kepada Allah. Kerana itu kita tengok Nabi berperang, para sahabat berperang. Dan sekarang kita boleh tengok live dalam YouTube, dalam apa juga, dalam blog, bagaimana umat Islam di Syria, FSA, Free Syrian Army,
berperang bukan kerana mencari pangkat, tetapi mempertahankan bumi Allah. Nah,